Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagi anda yang baru saja bersama kami di Assalamualaikum, apa khabar hendaknya? Dan alhamdulillah kita kembali untuk sama-sama menyambung bicara pagi ini, pagi Jumaat. Alhamdulillah ya. Dan yang sudah pastinya bila kita cerita tentang dunia, tak dapat tidak kita tinggalkan dengan ilmu. Sebab ilmu ini adalah salah satu kunci untuk kita meneruskan kehidupan. Kalau tak ada ilmu, macam mana kita nak kerja? Kan? Kalau tak ada ilmu, macam mana kita nak kahwin? Kalau tak ada ilmu, macam mana kita nak makan? Walaupun makan tu boleh makan, tapi kena ada ilmu untuk kita dapatkan makanan atas nama ibadah. Itu nama ilmu. Begitu juga pagi ini kita akan teruskan dengan siri-siri perkongsian ilmu bersama dengan asatizah kita. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apapun saya nak berpesan untuk diri saya, diri semua sahabat-sahabat yang saya cintai kerana Allah, kita nak jadi baik kan? So kita mulakan dengan perkataan yang baik-baik, iaitu kalimah tayyibah. Kemudian kita nak jadi satu masyarakat yang baik, ummatan wasata, ummah yang bersederhana, tak terlalu terlebih dan tak terlalu pula kita meninggalkan atau kurang tentang amalan, apatah lagi tentang perbuatan kita dengan kebaikan dan sebagainya. Dan insya-Allah untuk pagi ini kita akan terus berkongsi cerita tentang satu tajuk yang akan kita bawa, iaitu amanah waris selesaikan hutang. Bersama dengan tak lain tak bukan insya-Allah, iaitu Ketua Penolong Pengarah Bahagian Dakwah dan Pemasaran Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Mains, iaitu Fadil Ustaz Bukhari Safian kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar Ustaz? Warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lama tak jumpa Ustaz. Ya, itulah. Sudah pasti bila tengok komen-komen daripada sahabat-sahabat kita, siapa ni? Ustaz Bukhari. Jadi dia orang ternanti-nanti. Tak mau pula cerita tentang faraid, harta-harta yang ditinggalkan oleh si mati. Bukan kita nak berebut, tapi nak cuba mengambil pengalaman daripada Fadil Ustaz dan juga mengambil sedikit dapatan ilmu untuk kita jadikan sebagai panduan. Baik Ustaz, saya mulakan dengan memperkenalkan Ustaz sebab kita punya perkongsian ini satu hari satu ayat agak panjang. Sebelum takut nanti panjang sangat Ustaz ceramah ni. Bukan ceramah, ini ayat Quran. Jadi saya perkenalkan lebih dahulu Ustaz. Izinkan saya Ustaz boleh, untuk silakan. kita ajak sahabat-sahabat kita yang lain yang ada dengan kita Al-Quran. Tuan-tuan boleh merujuk pada muka surat 93. Surah Al-Baqarah 93. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ayat 282. Ini di antara ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Ayat ini ada kaitan dengan hutang. Jom sama-sama kita tengok apakah tafsirannya. Izinkan saya untuk membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayarannya itu. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil, yakni benar, dan janganlah seseorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Oleh itu, hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu merencanakan isi surat hutang itu dengan jelas, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangkan sesuatu pun dari hutang itu. Kemudian, jika orang yang berhutang itu bodoh atau lemah atau ia sendiri tidak dapat hendak merencanakan isu itu, maka hendaklah direncanakan oleh walinya yang adil lagi benar. Dan hendaklah kamu mengadakan 2 orang saksi lelaki dari kalangan kamu. Kemudian, kalau tidak ada saksi 2 orang lelaki, maka bolehlah seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari orang-orang yang kamu setujui menjadi saksi, supaya jika yang seorang lupa dari saksi-saksi perempuan yang berdua itu, maka dapat diingatkan oleh yang seorang lagi. Dan jangan saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil menjadi saksi, dan janganlah kamu jemu menulis perkara hutang yang bertempoh masanya itu, sama ada kecil atau besar jumlahnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih membetulkan, yakni menguatkan keterangan saksi, dan juga lebih hampir kepada tidak menimbulkan keraguan kamu, kecuali perkara itu mengenai perniagaan tunai yang kamu edarkan sesama sendiri. Maka tiadalah salah jika kamu tidak menulisnya, dan adakanlah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah mana-mana juru tulis dan saksi itu disusahkan. Dan kalau kamu melakukan apa yang dilarang itu, maka sesungguhnya yang demikian adalah perkara fasik, yakni derhaka yang ada pada kamu. Oleh itu, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan ingatlah
Allah dengan keterangan ini mengajarkan kamu dan Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Surah Al-Baqarah ayat 282. Sadaqallahul azim. Maka benarlah kata-kata Allah sebagai peringatan kita bersama. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Panjang kan? Tuan. Ya, saya cuba untuk memahami konteks ayat ini dan saya yakin juga buat sahabat-sahabat, ibu ayah di rumah, anda juga bukan hanya sekadar mendengar apa yang saya katakan dan ini di antara firman Allah untuk kita hadam dan lumati bersama. Baik, hadirin dimulakan Allah, sebelum Fadil Ustaz Bukhari memberikan sedikit definisi dan juga mungkin tadabbur ayat, saya nak ajak sahabat-sahabat kita tengok dulu antara isu-isu yang mungkin diperkatakan dan kita bawakan satu isu untuk menjadi satu tatapan dan juga perkongsian kita pagi ini. Saksikan. Nama saya Nadia. Jadi saya ada nak kongsikanlah masalah yang mana suami saya baru je meninggal dan ada beberapa hutang arwah yang saya tak tahulah. Yang mana hutang bank masih berjalan, tapi saya pun tak pasti berapa baki sebenar. Dan rumah yang kami tinggal sekarang ni pun masih ada ansuran. Dan saya keliru macam mana ia dikira sebagai hutang arwah suami saya ni lah. Dan ada juga hutang kecil antara keluarga dan kenalan, tapi saya tak ada bukti. Saya risaulah nak buat keputusan untuk hutang arwah. Saya takut harta suami saya ni tak cukup nak bayar semua hutang-hutang arwah ni. Dan saya agak keliru dengan urutan pembayaran hutang sebelum harta arwah ni boleh diagihkan. Mohon bantu saya untuk selesaikan masalah ni. Itu antara kes yang nak kita ketengahkan pada hari ini. Pun begitu, kita nak dengar Fadil Ustaz terlebih dahulu. Antara komen lah sikit Ustaz tentang teaser yang kita bawa. Boleh. Dan juga mungkin ada tadabbur berdasarkan ayat 280 yang kita bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang penonton yang Allah rahmati, Allah kasihi sekalian, Al-Fadhil Ustaz Nabil. Ya. Saya pinjam aura sikit baru balik umrah kata. Boleh Ustaz, sila. Alhamdulillah pinjam, bukan pinjam, ambil terus. Baik, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan Allah kurniakan pada kita ketenangan, kebahagiaan, rasa cukup dengan apa yang kita ada dan paling kita harap Allah terima amalan apa yang kita buat. Amin. 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 Baik, tuan-tuan puan-puan yang Allah rahmati, Allah kasihi, Allah rindui sekalian. Bila cerita berkaitan dengan hutang ni, kita dengan hutang ni benda biasa. Kita dengan hutang ni macam kawan karib. Allah. Jaranglah orang tak hutang. Nak bagi tahu yang itulah. Yang bercakap ni pun berhutang. Tu sebab yang boleh cakap macam tu. Melainkan Ustaz Nabil. Ya, baik. So kalau cerita berkaitan dengan hutang ni, realiti yang ada pada hari ni, kalau kita tengoklah tuan-tuan puan-puan sidang penonton yang Allah rahmati sekalian, banyak kes. Saya nak kongsi terlebih dahulu. Ada kes di portal, bapa hampir pencen rancak buat hutang, tahu-tahu lebih 800,000. Ya Allah. Duit salam kaut tak masuk. Pengantin bertelagah lepas 3 bulan nikah. Tak cukup nak bayar hutang majlis kahwin. Kahwin pun hutang. Kita okey. Ada kes wanita ditahan kerana bakar motor. Hutang tak bayar. Lain jatuh miskin lepas suami gaji 15,000 meninggal. Ni saya ambil semua dalam paper belaka. Wanita serah 2 anak, suami mati tinggal hutang. Duniaku gelap. Ni baru lagi. Guru kelar isteri kerana beban hutang bank dan e-dagang. Yang terbaru, transaksi beli dulu bayar kemudian meningkat kepada 7.1 bilion. Terkawal tetapi membimbangkan. Ini semua isu-isu hutang. Hutang rumah antara punca bankrupt. Ramai penjawat awam bankrupt.
Desakan menunjuk status sosial, punca ramai kaki tangan kerajaan bankrupt. Ini saya cerita tuan-tuan puan-puan, sidang penonton yang Allah rahmati sekali. Ini bukan cerita di dunia Pluto, bukan cerita dunia Marik. Tak, ini dalam kita punya cerita ni. Ya Allah. Di Malaysia tuan-tuan puan-puan, orang hutang ni biasa. Maka apakah solution bagi Islam ni? Ya. Islam ni tinggal tak buat hutang. So tadi Ustaz Nabil panjang dia bagi tadi. So cerita dia itulah ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Ya Allah. Kalau biasa saya selalu cerita kat Masjid Zurau, apa tu? Kalau biasa malam solat tarawih ni tak lama lagi kita nak solat tarawih. Solat tarawih biasa imam baca kadang-kadang satu muka surat setengah. Betul. Tiba-tiba satu malam tu panjang. Buang tabiat agak imam ni. Bukan buang tabiat, ayat ni panjang. Inilah ayat salah satunya ayat yang paling panjang. Allah. Ayat paling panjang cerita apa? Cerita hutang. Allah. Ya ayyuhallazina amanu. Allah seru permulaan ayat. Wahai orang-orang beriman. Allah tak seru orang Islam. Orang beriman yang percaya pada Allah dan Rasulnya. Kalau kamu buat hutang nak tangguh satu tempoh ke satu tempoh yang lain, maka tulislah. Ini menjawab kepada isu tadi. Maka tulislah. Sebab apa nak Allah sebut macam tu? Bahkan dalam ayat yang seterusnya, dalam ayat yang sama Allah sebut wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran. Jangan kamu jemu tulis hutang kamu kecil ke besar. Apa isunya Ustaz? Allah seru macam ni. Ya. Ada hadis, 3 hadis saya nak kongsi sekejap. Pertamanya Nabi sebut dalam riwayat Bukhari, ini bukan Nabi sebut, dikisahkan dalam riwayat Imam Bukhari, hadis yang panjang. Nabi satu ketika nak solat jenazah, tanya pada sahabat-sahabat lain, ada tak sahabat kita yang meninggal ni ada hutang? Sahabat lain kata ada hutang, wahai Rasulullah. Rasulullah sebut apa? Kalian solat bagi sahabat kalian, aku tak solat ke atasnya. Hutang saja tuan-tuan puan-puan. Bayangkanlah hari ni imam buat. Riwayat Muslim, Nabi sebut kepada para sahabat, yughfaru lisyahid kullu zambin illa dain. Riwayat Muslim, hadis sahih ni. Nabi sebut, kalau kamu mati syahid sekalipun, kamu kalau ada hutang, tak masuk syurga. Allah. Oh, mati syahid pun tak masuk, tuan-tuan puan-puan. Ini kan pula kita syahid sekejap-sekejap waktu solat Jumaat ni. Waktu khutbah sekejap lagi kan. Tertidur, tersyahid orang kata tuan-tuan puan-puan. Ini mati syahid. Nabi sebut apa? Tak masuk dia syurga. Hadis yang ketiga, riwayat An-Nasai. Nabi satu ketika duduk dengan para sahabat, Nabi tiba-tiba Nabi pandang ke atas. Nabi ambil tangan, Nabi letak atas dahi Allah. Apakah ini tasydid? Pernah duduk sembang dengan para sahabat senyap. Tiba-tiba Nabi tengok langit, tasydid. Senyap para sahabat ni. Esok baru tanya. Hadis panjang juga ada riwayat Imam An-Nasai. Nabi SAW ditanya oleh para sahabat esoknya, kenapa hari itu, kenapa semalam wahai Rasulullah kau kata tasydid letak dahi? Nabi sebut apa dia, sekalipun kalau orang tu mati hidup tu 3 kali tu, mati hidup, dia tak masuk syurga kalau dia ada hutang. Tu dia tuan-tuan puan-puan, jangan main bab hutang tu. Sebab TV Al-Hijrah hari ni punya tema segmen hutang. Ya. Sebab saya ada cerita macam-macam bab hutang ni. Tu dia dah nak start cerita ni. Macam-macam tuan-tuan. Bila cerita pasal hutang, bukan kes tadi tu memang common lah. Ya. Ada 3 perangai waris kalau waktu kita hidup ni. Ya, satunya perangai kita yang tak tulis, perangai kita yang tulis pun biasanya bukan kita, bank. Kalau hutang bank yang tulis tuan-tuan puan-puan. Kalau hutang lain, hutang ni banyak jenis tuan-tuan puan-puan. So untuk selepas kita mati ni pula ada 3 perangai. Waris ada 3 perangai. Perangai yang pertama, 3 jenis waris yang biasa saya tengok. Pertama sekali ada waris yang tak tahu berhutang. Macam kes tadi. Tak tahu, saya tak tahu si mati ada hutang. Ya. Bila tak tahu tuan-tuan puan-puan, macam mana dia nak tolong bayar hutang? Sebabnya ada satu hadis riwayat Abu Daud, Nabi sebut kalau orang Islam mati ada hutang, jiwa tergantung, roh tergantung. Ni kita sayang ayah, sayang mak macam mana? Saya ada satu kes, ayah dah mati 2 tahun dah. Allah. Dia tanya, saya baru datang mengaji, Ustaz, saya nak bagi tahu Ustaz, saya anak sulung, saya selesaikan pusaka ayah saya dah selesai dah. Soalan saya, selesai tak hutang? Hutang tu yang saya tak tahu. Allah. Ada tak hutang? Entahlah Ustaz. Yang ni cukup bahaya. Sebab kalau si mati ada hutang, siramlah air bunga ros sekalipun, tak sejuk dia.
Allahu akbar. Sebab Nabi sendiri sebut riwayat Muslim, riwayat An-Nasa'i, riwayat Bukhari, riwayat Abu Daud yang roh tergantung, semua kita cerita apa tu ayat yang paling panjang. Oi, jangan buat main tuan-tuan puan-puan sidang penonton sekalian, hutang bukan boleh buat main. So nak bagi tahu tuan-tuan puan-puan, dalam ayat itu tadi ada 3 perkara. Pertama Allah kata apa dia? Tulis. Ini cara kawalan untuk hutang tu sendiri. Pertama mesti tulis. Siapa nak tulis? Kita lah. Kat mana nak tulis? Jangan tanya saya. Hati tuan-tuan nak tulis kat mana? Kat dapur pun boleh tulis. Tapi pelik sangat tulis kat dapur. Tulis kat mana? Kat handphone. Tulislah. Hutang banyak jenis. Nanti kita lukislah. Bangun di atas tu lah. Okey. Baik. Hutang ni tuan-tuan puan bukan satu jenis. Kadang-kadang orang fikir hutang dengan bank. Hutang ni tuan-tuan. Hutang ni waris selepas kita mati. Dia kena semak ni. Hutang dengan Allah. Hutang dengan manusia. Hutang dengan manusia. Hutang dengan Allah, hutang dengan manusia ni pula ada pula 2 jenis. Lupus dengan tak lupus. Tu dia banyak kerja ni. Waris bila kita mati tuan-tuan, bila berlaku kematian dalam family, banyak perkara, banyak kerja nak kena buat ni. Antaranya apa dia? Hutang. Hutang ni apa dia? Nak kena semak. Apa hutang ayah, apa hutang suami aku, apa hutang tadi kes hutang suami. Apa hutang isteri aku ni, apa hutang mak. Ni kena semak ni. Isunya tak tahu, macam mana nak tahu kalau kita tak buat sesuatu hari ni. Tulis. Sebab manusia ni lupus ni selamat. Macam tadi dia ada sebut isu hutang rumah. Kalau beli rumah pakai takaful MRTT, selamat. Pakai LPPSA, okey. Tapi yang jenis saya jumpa tuan-tuan puan-puan, beli rumah tak ikat dengan takaful. Bila dia mati tuan-tuan, isteri mana? Ni kes saya sendiri, isteri mana? Sebab menanggung hutang 400,000, mana nak cari? Allah. Aset apa semua tak cukup nak cover ustaz. Lah kali saya bagi solution, jual lah. Allah. Tak ada pilihan. Saya kata macam tu sebab inilah cerita kita. Sebenarnya di Malaysia sendiri pun ada mekanisme yang berkaitan dengan bila kita buat hutang lupus. Antaranya apa ustaz? Rumah, lagi kereta. Kereta ramai orang kita tak buat. Auto life. Beli kereta dia macam beli rumah. Kalau mati hutang lupus. Kereta pun ada tapi tak terkenal sangat. Yang biasa yang ambil ni bukan kita lah. Ada ni lain lah. Ni orang bank cerita. Orang Melayu ni jarang ambil. Dia kata macam tu. Tak tahu, mungkin saya salahkan dia. Awak tak market lah kot. Apa ustaz? Dia kata macam tu. Kalau kita market mahal, kereta jadi mahal. Asal harga tu orang kita banyak gitulah. Apa tu, kalau boleh nak murah lagi. Kalau boleh nak diskaun. Beli kereta tak ada percuma. Nak percuma lagi. Tak ada payung percuma. Padahal payung kat rumah banyak dah. So tuan-tuan memperangai gitu-gitulah. So tak apa. Cuma beli kereta kalau ikat dengan auto life selamat kalau kita jadi apa-apa. Lepas tu yang lain apa dia ustaz? Yang lain ambil personal loan. Kebanyakan bank hari ni buat personal loan dah ikat dengan takaful. Kalau bagi non-Muslim, ikat dengan insurans. Orang Islam takaful lah tuan-tuan perempuan. Bila ada semua elemen ni, rumah ni ada 2 jenis lah, melalui bank dan juga LPPSA bagi penjawat awam. So tuan-tuan perempuan, jika ikat dengan takaful, mati kita, dia pun mati. Yang ni waris tak payah sakit kepala. Bahkan dapat percuma. Tapi ingat, percuma juga. Tetapi wajib paraid. Tuan-tuan jangan buat percuma gitu je. Percuma. Dia memang percuma dari segi hutang dah tak payah fikir. Cuma pemilikan wajib paraid. So ini cara dia tu sebab kena semak tuan-tuan perempuan. Kita beli kereta macam mana. Kita buat pinjaman macam mana. Jangan main sain je. Kita tuan-tuan perempuan, bank pun sama. Kawan saya kerja bank, saya pun tegur dia. Orang tegurlah customer, baca perhabis. Dia kan banyak kita buat pinjaman apa semua tu kan. Banyak line dia pun saja sign cepat. Kita nak cepat, tuan-tuan pandailah dia pun. Suruh sign je, sign. Tulisan pula halus. Nak bahasa Inggeris pula tu. Halus bahasa Inggeris pula. Kalau kita orang-orang biasa ni, sign je lah. Dekat situ tuan-tuan perempuan, kadang-kadang kita terlupa nak pastikan takaful ni ada atau tidak. Kalau tak ada, yang ni menjadikan waris merana. Yang lain ustaz, yang lain adalah tak lupus. Yang tak lupus ni lah yang kita nak semak. Ni sini Allah pun ada, manusia pun ada. So sekejap lagi tuan-tuan perempuan saya tunjuk bagaimana situasinya kalau benda ini tidak diurus dengan baik. Yang keduanya Nabi pesan dalam ayat Al-Quran ni, jangan malas tulis. Jangan kamu ambil remeh. Hutang kecil ke hutang besar.
Sebab Islam ni memang menitik beratkan tentang hutang. Yang ketiga, apa yang paling kesan yang paling besar? Kesan yang paling besar, kalau tak selesai hutang, waktu hidup pun susah. Mati pun susah. Allah. Ni orang kata hidup susah, mati menyusahkan orang. Tu dia kasar sangat ustaz. Tak ni kena sebutlah tuan-tuan puan-puan biar kasar, biar menusuk kalbu sikit berbagi ni tuan-tuan. Kita hidup biar senang dan bila mati menyenangkan waris. Masya-Allah. Jangan sama sekali tuan-tuan puan-puan mati menyusahkan orang. Yalah ustaz, saya mana tahu saya mati satu hal, keduanya mana saya tahu menyusahkan orang. Inilah caranya kita tengok. Sebab banyak kes tuan-tuan puan-puan, waktu hidup dah susah dah. Waktu mati, bila mati, waris bergaduh kerana hutang. Allahu Akbar. Dah bergaduh juga. Waris bergaduh. Ada saya kongsikan kes nanti tuan-tuan puan-puan, ada yang bergaduh dengan mak mertua, gaduh dengan ayah mertua. Ni si mati ni mati meninggalkan mak ayah lah ni. Yalah. Ada yang bergaduh dengan adik-beradik, adik-beradik paling banyak ni. So tuan-tuan, apa isu dia? Isunya tak nak bayar. Oh. Nanti ada kes tuan-tuan puan, ada jumpa saya, ustaz, nanti kalau kami bayar hutang dia dah lah banyak, nanti kami tak ada lah bahagian. Astaghfirullahalazim, banyak cantik tuan-tuan puan. Sebab tanggungjawab setiap waris tuan-tuan memang selesaikan hutang. Sebab apa saya kata begitu? Sebabnya bangun. Sebabnya tuan-tuan puan-puan, bila cerita pasal hutang ni selalu soalan yang paling popular. Yang saya yakin orang akan tanya punya. Apa dia? Bila nak selesaikan hutang ni waktu mati ni? Kita yang mati ni memang tak bangun dah. Tuan-tuan janganlah perasan jadi Ismail Ulam Raja boleh masuk mimpi anak. Tuan-tuan janganlah tuan-tuan. So cerita dia tuan-tuan puan-puan, bila berlaku kematian, apa waris kena buat pengurusan jenazah? Jenazah ni jangan ambil duit si mati untuk perkara-perkara yang tanya. Yang kedua, faraid ke ustaz? Faraid ujung tu. Faraid ujung. Faraid ujung. Nombor berapa tu ustaz? Nombor 5. Ada 4 perkara yang perlu diselesaikan sebelum faraid. Yang kedua apa dia? Hutang. Nampak tuan-tuan puan-puan? Itu sebab saya bagi tip mudah, hari ni mati malam bincang. Kita bukan nak berebut duit ni, bukan nak berebut harta, tak nak selesai ni. Sian ke ayah mati ada hutang. Jiwa dia tergantung, roh dia tergantung tu. Kalau ulama cerita, Imam As-Sayuti, banyak lagi Imam Al-Iraqi mentafsirkan dalam hadis apa maksud roh tergantung. Antaranya Ibn Hajar Asqalani juga cerita, roh tergantung ni kalau dia ahli ibadat, dia tak masuk syurga. Dia terberhenti. So, macam mana nak bagi terus? Waris selesaikan hutang piutang si mati. Cuma maksud waris selesai hutang piutang ni bukanlah maksud ambil duit waris. Duit si mati lah. Tak cukup duit. Ambil apa? Ambil harta dia. Macam contoh satu kes tuan-tuan perempuan, isteri mati. Ni kes saya lah, rujuk. Meninggalkan suami, anak perempuan. Meninggal waktu berpantang. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Dia ni ada ayah. Ayah ni jumpa saya, ustaz. Dia ni ustaz, dia kerja. Masalahnya baru ambil kereta sebulan. Allah. Mati pula ustaz. Hutang kereta tu banyak. Macam mana nak selesai ustaz? Sebab duit dia tak ada. Saya mak KLSP ada 20,000 je, tak banyak. Hutang berapa? Hutang kereta pun dah kat 70,000 lebih dah. Mana saya nak cekau ustaz? Dia tanya saya soalan dia, siapa yang patut bayar? Suami ke ayah? Oh, ni macam gaya macam tak nak bayar. Anak ni masih kecil, memang confirm tak masuk dah. Ya inilah. Kalau ikut faraid, suami 1/4, ayah 1/6 dan baki, manakala anak perempuan 1/2. So cerita dia tuan-tuan puan-puan, ayah ni tanya, siapa yang patut tanggung hutang sebab duit tak cukup? Maka kes ni tuan-tuan puan-puan kena tengok sembanglah suami dan juga ayah ni kena bincang. Sebab aset pun saya tengok, kereta saya suruh jual lah. Kalau tak mampu bayar, kalau boleh jual lah. Sebab jadikan nilai dan boleh tampung hutang. Cuma saya kira pun tak mampu tampung hutang. Macam mana nak buat ustaz? Kena keluar duit kita. Sebab ada hutang yang memang agensi akan cari dan ada hutang yang agensi tak cari. Apa agensi tak cari? Majlis agama dan juga pusat penghutang zakat. Sebab hutang dengan Allah, orang tak pernah ketuk rumah kita bayar zakat. Sebab zakat kalau tak bayar tuan-tuan, dia jadi hutang. Dia jadi hutang. Ramai supaya perasan orang pencen tak bayar zakat. Sebab dia kata LHDN tak cari pun. LHDN tu cukai. Pejabat zakat cerita lain. Jadi bila kita tak bayar zakat, kita berhutang dengan Allah.
Kalau berhutang dengan Allah nak lansai macam mana? Buat qada. Ni dia kata tu, isunya hutang dengan Allah tulis tak? Tak tulis. Lagi tak tulis. Hutang dengan manusia lagi tak tulis, hutang dengan Allah lagi tak tulis lah. Nazar, kafarah, fidyah. Fidyah boleh lagi anggap-anggap. Yang ni nazar kafarah ni kita-kita je tu. Ada kes tuan-tuan perempuan, mak bernazar. Kamu kalau kahwin dengan seorang tu, dengan leha, ni contoh. Tapi kes ni betul lah, nama tu contoh. Kahwin dengan leha, mak cadang nak tumbang kambing lah. Tumbang anak sembelih lah, bukan nak tumbang saja tuan-tuan. Maksudnya tumbang sembelih lah. Dah kahwin dengan orang tu dah. Mak tak tumbang-tumbang, mak mati. Dia tanya, ustaz, tu nazar ke ustaz? Nazar. Sebab mak sebut. Kalau mak tak sebut tu sebab tuan-tuan kalau tak mampu tak payah buat. Tak payah sebut perkataan-perkataan yang menazar ni, janji-janji tak payah. So nak tak nak, anak kena ambil duit mak, selesaikan nazar mak. Senasib baik tahu. Kalau yang tak tahu, yang duduk dalam bilik tu, ramai hutang dengan Allah yang tak tahu pun. So jadi cabaran pada waris untuk cari senarai hutang. So ada tak cara ustaz kalau hutang ni, kalau dengan agensi agama, pusat zakat ke, untuk kalau nak semak isu zakat lah misalnya tuan-tuan puan-puan, boleh datang mana-mana penjabat zakat yang tempat kita duduk. Ayah mati, semak, ayah bayar apa? Ayah bayar tak zakat simpanan, zakat ayah tengok duit simpanan banyak. Lebih ratus ribu, saya fikir banyak ratus ribu. Bayar tak? Pergi semak dalam sistem, tengok tak pernah bayar. Allah. Kena bayar. Waris kena bayar. Bukan kira saya dapat berapa, waris kena bayar. So tuan-tuan puan-puan, insya-Allah kita akan sambung. Wallahu taala. Masya-Allah. Baru mukadimah. Mukadimah. Dan ulasan sikit berkenaan dengan ayat ini. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz membawa kepada kita contoh-contoh dan peristiwa yang sebenarnya bukan untuk kita nak membuka kepada kita apa-apa keaiban lah keluarga. Tapi kita bimbang, takut dia tempias dia kena pada kita. Baik, kita nak lebih lanjut tentang isu ini. Dan ada satu soalan yang saya nak petik daripada TikTok kita. Dia Nasib, dia tanya, apakah antara tip-tip untuk keluar daripada kemelut hutang? Apa tip-tip dia? Ini insyaAllah Ustaz akan cerita dan sambung berkenaan dengan hutang dan ayat tadi. Sebagai panduan kita bersama, kita berehat seketika, kembali selepas ini. Bismillah, alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan masih setia bersama dengan kami di Assalamualaikum. Dan kita masih lagi bersama dengan Fadil Ustaz Bukhari Safian, Ketua Penuh Pengarah Bahagian Dakwah dan Pemasaran Majlis Agama Islam Negeri 9, berbicara tentang isu amanah waris hutang perlu diselesaikan. Fadil Ustaz tadi dah mulakan dengan tadabbur sikit sebanyak pada ayat 282 dan membawa kepada kita beberapa kes-kes yang pernah Ustaz berdepan dan isu-isu yang berlega-lega di keliling kita, termasuk apa yang termaktub di dalam mana-mana akhbar ataupun media sosial yang menjadi tatapan kita bersama. Semua ini tak lain tak bukan kalau kita tidak didasari dengan perkara namanya ilmu, tambah pula kita tidak meletakkan nilai kasih sayang sama kita, sudah pasti kita akan berbalah, apatah lagi kita akan menyalah. Jadi Fadil Ustaz, kita nak sambung cerita tadi. Ada soalan daripada sahabat kita di TikTok juga berkenaan dengan jenis-jenis hutang. Saya juga tadi ada tips pada Ustaz tentang soalan daripada Dina Nasib tadi. Dia tanya apa tips untuk keluar daripada kemelut hutang. Tu dia. Baik. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan puan-puan yang Allah rahmati, Allah sayangi sekalian. Baik. So tuan-tuan puan-puan, bila cerita pasal hutang, kita nak tengok apa jenis hutang. Kadang-kadang orang kita tak sedar sebelum jawab soalan yang lain. Kita tengok jenis-jenis hutang. Hutang saya nak terus fokus kepada hutang dengan manusia yang tak lupus. Sebab ada soalan tadi, kenapa pula waris kena bayar? Dia kata macam tu pula. Ni tuan-tuan, dia tak ada kira dah. Sebab agensi akan cari. Kita tulis senarai tuan-tuan. Hutang, kalau buat hutang dengan manusia, hutang manusia, dia ada jenis tak lupus. Lupus kita cerita dah tadi. Rumah yang ikat takaful, personal loan ikat takaful, itu kita tahu. Ini yang tak lupus. Tak lupus. Apa benda yang tak lupus, tak? Maksudnya tak lupus ni kalau kita mati, hutang tu macam kita hidup. Dia cari masalahnya, dia cari waris. Itu isu dia. Apa dia? Antaranya tuan-tuan perempuan LHDN, cukai. Tuan-tuan, siapa tak payah cukai, LHDN cari waris. Tuan-tuan tak payahlah sorok dalam guni. Diorang ni tahu tuan-tuan duduk mana. So tuan-tuan puan-puan LHDN. Yang seterusnya tuan-tuan puan-puan yang lain adalah saman trafik. Saman trafik. Ingat bawa laju-laju tuan-tuan, tak bayar jadi hutang kalau mati. Yang lain saman parking. Ingat tuan-tuan, ingat apa benda biasa-biasa. Tak ada tuan-tuan. Saya tanya pada PBT, tak gantung dari PBT, kok kena bagi percuma, tak tahulah. Tapi di tempat di Negeri Sembilan tak pernah bagi, belum lagi lah bagi percuma. Kalau mati sekalipun kena semak. Ada tak saman parking, saman trafik. Yang lain,
PT-PTN. PT-PTN yang zaman sekarang tuan-tuan dah ada ikat dengan takaful. Kalau anak kita berlaku apa-apa, dia cover sekali. So waris tak payah pening kepala sebab hutang PT-PTN sekarang ni main puluh ribu. Zaman saya belah hari ni puluh tuan-tuan dan puan, waris tu duduk nanti. So dah ikat dengan takaful. Ingat bagi mana-mana yang buat pinjaman PT-PTN zaman saya tak pasti zaman bila yang start dengan takaful, kena semak balik perjanjian ada tak ikat takaful. Tak ikat maka kena bayar kalau mati. So tuan-tuan puan-puan yang lain cukai pintu. Cukai pintu. Cukai tanah. Ni semua jadi hutang. Yang lain utility. Utility. Kutu. Kutu tuan-tuan ni bukan binatang, ni permainan. Ni tuan-tuan kena faham sikit sebab ada kes tuan-tuan isteri mati, suami buat dia aja. So saya kata semak dah kok isteri main kutu ke? Tak ada dah ustaz, saya tengok handphone tak ada ustaz. Cuba tengok betul-betul sebab orang perempuan dia tak tulis nama grup tu grup kutu. Jarang zaman hari ni lagi lah. Dia tulis grup pun nama-nama yang indah je. Shopee. Bukan, Shopee lagi faham lagi. Oh, ya? Bidadari syurga. Dalam grup WhatsApp. Padahal itu hutang Tupperware tu. Grup kutu Tupperware tapi bidadari syurga. Tuan-tuan jangan. So suami kena bersiap sedia. Kalau isteri mati tengok handphone dia. Ada tak grup-grup yang macam mencurigakan? Dia kalau nama-nama yang indah-indah jangan terpedaya. Kena semak. Sebab saya jumpa dah kes saya bidadari syurga. Rupanya grup kutu dalam tu. Ada lagi selendang kain merah. Oh, dengar tuan-tuan. Orang perempuan dia bermadah lain cerita tuan-tuan. Kalau orang lelaki. Oh, tapi jangan terpedaya tuan-tuan. Tengok kalau ni adalah grup kutu. Sebab kalau kita tak tolong bayar, dia yang nunggu kita. Baik. Yang seterusnya tuan-tuan puan-puan, kad kredit. Kad kredit. Yang ni banyaklah tuan-tuan. Jadi antaranya kes tuan-tuan, suami dia mati 3 tahun dah. Meninggalkan isteri, ada anak seorang lelaki, 3 perempuan. Semua kecil lagi, yang lelaki ni baru habis belajar buat Grab. Lepas 2 tahun lebih, surat bank sampai. Hutang kad kredit 43,000. Duit dah habis dah. Mana nak cari? Dia call menangis. Ustaz tolong ustaz, ni orang bank dah datang depan rumah dah. Saya tak tahu nak rujuk siapa ustaz. Saya bukan asnaf tapi saya tak tahu nak rujuk siapa ustaz. Sebab sekarang ni orang bank dah tunggu bawah pokok tiap-tiap pagi. Bawah pokok tunggu tuan-tuan. Bank tuan-tuan dia bukan orang bank, dia ambil agensi kutipan. Ada ni. Dia bukan orang bank tu. Maksudnya dia lantik orang untuk pergi kutip. Sebab dah lama sangat kena tanya status. Dia cerita tunggu bawah pokok. Dia lepas suami mati dia dapatkan duit paraid dia ni buat rolling perniagaan. Dan dia sekarang ni tak ada aset dah melainkan rumah dan kereta. Kereta dah bagi pada anak. Cuma saya tanya nilai 43,000 dia tanya saya, macam mana ustaz saya nak selesai 43,000? Ni menjawab soalan macam mana nak keluar kemelut hutang. Ni tuan-tuan puan-puan, saya jawab bagi pada dia, saya tanya ada tak aset? Aset si mati dulu saya tanya. Aset si mati tinggal kereta. Kereta nilai kereta berapa? Allah 10,000 dah tinggal ustaz. Tak tampung. Ada lagi. Saya kata lain aset. Lain aset yang masih nama si mati. Rumah ustaz. Rumah masih dalam proses pusaka. Saya kata rumah jual lah. Ustaz jangan cakap macam tu. Saya nak duduk mana ustaz? Kesian pula saya kata. Kalau macam tu saya kata payahlah macam ni. So apa cara yang lain? Baitul Mal saya suruh sebut. Cuma saya nak bagi tahu siap-siap tuan-tuan. Baitul Mal tak boleh bayar total. Tuan-tuan jangan mengamuk-ngamuk pergi Baitul Mal tak? Ustaz Berhori kata 43,000 boleh Baitul Mal bayar cepat. Tak tuan-tuan, kalau macam tu saya pun nak. Tuan-tuan. So jangan buat perangai macam tu. Bertanggungjawab hutang. Sebab di majlis agama ada satu kes tuan-tuan puan-puan. Pilot kena berhenti mengamuk datang pejabat. Bisik pula dah. Dengar lekuk dalam tu tak? So tuan-tuan puan-puan, dia minta majlis agama Baitul Mal ini bayar 90,000 hutang dia. Mana boleh tuan-tuan puan-puan, sebab kita banyak lagi tanggungan. Kita ramai lagi asnaf. So tuan-tuan dan puan-puan, pergi ke Baitul Mal. Baitul Mal tak boleh bayar. Termasuk dia. Dia dah pergi ustaz, Baitul Mal boleh bantu 5,000 lah. Tak apa. Saya kata sekurang-kurangnya kurang. Ya, betul. Ada lagi cara yang lain. Apa dia ustaz? AKPK. Sebab dia melibatkan bank. AKPK ni tuan-tuan janganlah takut. Dia ni agensi bawah bank negara. So tuan-tuan boleh berhubung dengan dia ni sebab dia boleh berhubung dengan bank untuk turunkan kadar bayaran bulanan. Tu sebab saya ada kawan dengan AKPK. So tuan-tuan puan-puan pakai AKPK. AKPK ni bukan orang bankrupt. Orang bankrupt tak pergi AKPK dah. AKPK ni orang yang kemelut hutang. Dia ni membantu konsultasi percuma. Dan dia deal dengan bank ni tak jangan risau tuan-tuan. Ada kos sikit je tuan-tuan, tak mahal pun.
tapi memudahkan kita pakai AKPK. Tapi Along ni bank dia ni tak apa nak bantu sangat. Cuma dia ada kawan saya kata boleh lah bantu kita tolong struktur. Cuma kalau boleh bukan Along lah. Melibatkan bank mudah sikit. Kalau Along ni dia susah sikit. So tuan-tuan puan-puan, ni cara nak keluar kemelut hutang. Cari aset ataupun AKPK. Struktur balik hutang. Kalau dengan bank dia banyak ada apa penggabungan lah apa, dia AKPK ni dia turunkan terus nilai hutang. So itu kad kredit. Yang lain tuan-tuan puan-puan, penjamin. Sekarang ni istilah terbaru peminjam bersama. Siapa-siapa jadi penjamin tuan-tuan adalah peminjam bersama. Tuan-tuan jangan lari. Saya ada kes si Mati ni dia adalah penjamin bukan. Dia penjamin, bank cari dia. Padahal dia tak berhutang. Dia penjamin kepada anak saudara. Anak saudara dia hilang. Buat hutang dia hilang. Mereka tak kontak dah pak saudara. So pak saudara ni mati. Bank cari penjamin. So ceritanya anak tak dapat jejak, anak saudara dia tak boleh jejak. So bank cari penjamin. Masalahnya waris tanya, ustaz nak kena bayar ke ustaz? Berapa? 90,000. Buat macam mana? Bank cari. Tu saya kata tadi menjawab soalan, ustaz waris nak kena bayar. Ya, waris kena bayar sebab agensi cari. Kad kredit dia cari siapa? Cari waris. Dia tak tu saya cerita dengan Ustaz Nabil tadi, sekali pun kita mati orang bank solat dengan kita belakang tu, solat jenazah kita, dia tak ada bagi percuma. Saya mewakili bank. Tak ada tuan-tuan puan-puan, walaupun saya ustaz, saya dengan pengurus bank gini ustaz, tak kisahlah gini ke tuan-tuan puan-puan, kalau kita mati dia cari hutang. Dia minta waris kita bayar. So tuan-tuan puan-puan beringat bahawasanya hutang kena ditulis untuk memastikan kita punya waris terjamin. Yang lain ustaz, kowe. Tersebut pula. Tak apalah ustaz. Penapis air lah. Apa-apalah penapis air lah. Penapis air sekarang ni buat pinjam, buat bayar ansuran kan. So dia jadi hutang. So tuan-tuan ingat saya ada kes keluarga saya sendiri, keluarga jauh saya meninggal, kowe ni tak nak terminate. Ni dalam perjanjian. Dia kata macam tu, dalam ada 4 tahun lagi kena bayar. Dia tak nak ustaz. So siapa nak tanggung waris? Ambil duit semati, selesaikan hutang. Kalau duit tak ada, waris kena tanggung. Yang lain, tuan-tuan, puan-puan, siapa? Yang lain adalah, yang ini paling popular lah, buy now, pay later. Buy now, pay later. Buy now, pay later ni banyak adik-beradik. Yang paling popular, yang orang kita selalu berbunyi-bunyi waktu solat ni, Shopee. Ini bukan promosi tuan-tuan. Tapi ceritalah, inilah cerita hutang dia. Shopee, TikTok, TikTok ad dah, TikTok dah ada dah, Facebook tak ada lagi lah yang jenis-jenis hutang. Sekarang ni orang bagi percuma je. Tu sebab budak sekolah kadang-kadang bahaya tuan-tuan puan-puan. Isteri kita yang tak bekerja tiba-tiba Shopee bagi percuma. 1,000 selamat berbelanja. Seronok orang rumah. 1,000 dia kata gitu. Tak pernah pegang duit banyak, tiba-tiba 1,000 bagi. Dia tulis pula, selamat berbelanja. Tuan-tuan puan-puan. Orang rumah kita tengok seronok dia, tuan-tuan puan-puan. So cerita dia BNPL ni, memang sekarang ni dah ada akta kredit. Kita tunggulah untuk tahun depan bagaimana penguasaan. Cumanya, buy now pay later ni memang kebanyakan orang kita buat. Cuma saya nak mention lagi satu. Di antara ini semua agensi. Ada satu lagi jenis hutangan manusia yang kita sengaja buat. Apa dia ustaz? Ni, saya lukis. Ada satu kes tuan-tuan puan-puan. Ini kita sengaja buat. Bukan dengan bank. Dengan manusia. Apa dia? Ini kes saya datang iaitu ayah dia mati. Mati lama dah. Mati pun tahun 2018. Meninggalkan anak waktu tu yang hidup 2 lelaki, 3 perempuan. 2 lelaki, 3 perempuan. Cerita dia tuan-tuan puan-puan biasalah kita punya perangai buat lambat. Bila buat lambat, selepas 2018, ada yang mati. Siapa yang mati? Ini semua dah kahwin Melaka ni. Dah kahwin Melaka. Siapa yang mati? Anak yang ketiga mati. Tahun 2021, waktu Covid. 2021. Lepas 2021, masih lagi tak buat pusaka, mati pula anak sulung. 2022. Lepas tu awal tahun, 2023. Mati belaka ni, tuan-tuan. Ni lepas tu anak keempat pula, 2023. Tinggallah anak yang terakhir. Allah. Cerita dia tuan-tuan puan-puan, anak terakhir ni risaulah. Semua abang aku, kakak aku semua mati belaka ni. Ada Covid lah macam-macam tuan-tuan puan. Tinggal dia dah mula goyang lah. Kebetulan tuan-tuan puan-puan ada orang nak beli tanah ayah dia orang ni 150,000. Dalam kepala dia duk fikir dia berdapat lah. 150 aku dapat lah. Takkan menantu dapat. Takkan ipar dengan dua dapat. Aku dapat. Ni tuan-tuan bahaya kalau tak diurus dengan betul. Sebab dia akan jadi hutang secara langsung. Kes ni macam mana? Kalau ikutkan, adakah yang mati selepas ni terima pusaka?
Jawapan dia masih terima pusaka, iaitu berapa patut dia orang dapat selepas 2018, tahun 2018 ni? 22,111. Kalau 150,000 punya nilai, kena kira paraid dulu. Lelaki 42,857. Ada sen, saya tak tulis sen ya. Manakala yang perempuan, setiap perempuan ni, setiap lelaki, setiap perempuan terima 21,428. Juga ada sen. Saya tak tulis sen. 428. Baik. Cerita dia tuan-tuan puan-puan, dalam kepala dia 150,000 dia punya. So bila terima duit, apa yang dia buat? Dia wakafkan bagi pihak ayah. Ni saya tengok. Bagus. Niat tu mula bagus. 150,000 tolak wakaf. Duk fikir 150,000 dia punya. Bila bawa kes ni jumpa, Ustaz, dia pergi tanya saya, Ustaz, betul tak saya sekarang ni ada baki 100,000, 100,000 saya nak buat. Saya punya ke orang lain punya? Jawapan dia puan, saya kata, bukan puan punya 150,000. Puan punya bahagian adalah 21,000 je. Puan kena bagi ni baki ni kepada siapa? Ni waris. Isteri dia, suami, sebab semua ada anak belaka ni. Bukan puan punya 21,000 je. Ni saya kata, macam mana boleh jadi hutang? Dia tanya, Ustaz, Allah Ustaz, macam mana Ustaz? Saya dah berwakaf 50,000. Maka dengan itu 21,000 puan tak dapat. Kena tolak ada baki, puan berhutang pula dengan 4 orang waris ni. Allah. Nampak? Automatik jadi hutang. Yang ni kadang-kadang orang tak perasan. Buat lambat pusaka, tuan-tuan jadi hutang. Itu sebab kita cerita paraid dan hutang ni sebenarnya berkait rapat. Kadang-kadang ini bukan hutang dengan bank, tapi kita hutang dengan manusia. Oh, ramai ni. Lepas tu dia terduduk, Ustaz, macam mana nak buat Ustaz? Saya tak ada duit. Tak ada duit, jawapannya kena pergi runding. Pergi runding. Masalah nak runding ni tuan-tuan puan-puan, yang orang atas 18 tahun je boleh runding. Bawah 18 tahun ataupun yang ada masalah mental, nyanyuk dan sebagainya tuan-tuan puan-puan, tak boleh dirunding. Mesti terima bahagian pusaka masing-masing. Kalau tak mampu, kira kita berhutang. Ya. Ni kes automatik jadi hutang. Nampak? Kita dah elok-elok pergi wakaf pula dah. Itu sebab saya kata tuan-tuan dan puan-puan, nak wakaf ke, nak infak ke duit si mati, mesti paraid dulu. Jangan wakaf dulu sebab ni hak si mati. Bukan hak si mati, ini hak waris. Sebab Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 7, ni hak waris. Tuan-tuan beringat, jangan guna untuk apa-apa urusan, melainkan semua urusan dah selesai. Dari segi kes ni, cerita dia tuan-tuan dan puan-puan, yang ni dah mati. Jangan syok sendiri tuan-tuan dan puan-puan, duk fikir ni aku seorang dia dapat. Dia orang ni tetap dapat. Sebab apa tetap dapat? Dia orang mati selepas dia ni mati. Kita bincang harta dia, maka semua yang dapat ni adalah semua yang hidup selepas dia mati. Serupa juga ada satu kes tuan-tuan dan puan-puan, kes, boleh kongsi kes lagi? Boleh. Okey. Last tuan-tuan dan puan-puan, kes di mana cerita dia ni, ayah dia ada tanah. Mak dia ada tanah, mati 1995. Cerita dia, anak-anak ni, anak ni biasa buat lambat. Ini saya nak tunjuk kesan buat lambat pusaka. Kadang-kadang orang ambil mudah je. Dia lupa nanti dia berhutang. Meninggalkan 3 orang anak. 3 orang anak ni ayah, mak. 2 perempuan, 1 lelaki. Yang jadi perbelahan bukan kat sini. Anak kepada dia orang ni. 3, yang ni 2, yang ni 2. Apa cerita dia tuan-tuan puan-puan? Pak cik ni, ini mati dulu. Tapi mati selepas lah. Ni 95, kita lukislah. 2020, yang ni 2021. Nak bagi nampak. Dapat tak 2 orang ni? Dapat. Cumanya dia ni buat lambat. Tahun 2024, dia ni jual tanah mak ni. Jual dapatlah duit. Duit berapa? Kita ambil kira kat sini, 300,000. Tanah mak dia 300 lebih, ambil 300,000 lah. So, dia dah dapat duit. Cuma dia tak agih lagi kepada waris-waris ni. Ni ada suami ni. Tak agih lagi. Dia buat simpan. Adalah dia orang sebut, tak bagi ke? Sepatutnya isteri aku dapat ni. Dah sebut dah pada dia. Ni dia buat lambat, dia seronok, 300,000 pegang. Bukan selalu dapat pegang. Ni dapat pegang. Akhirnya sampai dia mati. 2 tahun tak bagi. Dekat mana bergaduh? Anak-anak ni, yang ni tak masa campur. Konon tak masa campur. Dia bagi nak minta duit je. Anak ni tolong. Dia pergi minta pada sepupu dia orang ni. Ni nak bagi tahu bahagian mak kami tak dapat lagi ni. Kalau ikut bahagian mak kami ada bahagian sebanyak 75,000 setiap orang.
ayah korang ni, pakcik kami lah, betul lah dapat banyak tapi 150,000 je. So kami nak tuntut 75,000. Kes ni jumpa saya bergaduh sebab sepupu lawan sepupu. Tu saya kata hutang boleh buatkan orang bergaduh. Bukan kita yang berhutang ni. Tapi ni yang ni kita pergi jual tapi tak agih. Akhirnya anak kita sambung delegasi di mana dia ni bila dia orang ni datang tuntut, dia kata apa kat geng-geng sini? Yang itu hutang ayah kami pada mak korang. Kami tak ada hutang dengan korang. Allah dia sambung perangai ayah pula dah. Kes ni dirujuk sepupu belah ni rujuk macam mana ustaz nak minta hutang ustaz, ayah pak saudara kami ada hutang dengan mak kami. Saya kata kena deal lah, runding elok-elok. Tapi dia orang ni kata itu bukan hutang kami. Hutang dia kenyataan dia macam betul tapi salah. Dia kata dia tak berhutang. Betul lah dia tak berhutang tapi sekarang ni dia mewarisi hutang tu. Betul. So kalau 3 orang ni tak bayar, dia berhutang dengan yang lain. Ini orang kata hutang secara tak langsung. Kadang-kadang orang kita tak sedar dalam bab pusaka ramai yang buat hutang. Berapa banyak tanah terbiar, berapa banyak rumah terbiar, itu hutang. Dengan bank, tak apa bank cari, kita selamat. Dengan Allah mungkin tak selamat. Hutang nazar kafarah apa tu, nampak macam boleh goyang juga tu. Tapi kebanyakan ada sebahagian kita ni ada kesedaran. Bayar fidyah, bayar, adalah. Tapi kalau hutang macam ni, yang ni paling banyak sebab harta beku paling meningkat. Bukan paling meningkat saban tahun. Ini semua hutang tuan-tuan dan puan. Siapa nak jawab? Si mati ada tak bahagian dari kes ni? Si mati ada tak menanggung roh tergantung? Yang ni tak ada. Dia okey. Yang tergantung dia. Yalah. Sebab dia urus pusaka, dia tak bagi 75,000. Patutnya anak kesian pada ayah, tolonglah. Tak nak. Kerana 300,000 bergaduh sepupu lawan sepupu. Allahu akbar. Wallahu taala alam. Itu yang kita baca ayat ni nak bagi kita faham, bukan kita nak buka aib. Tapi kita nak bagi faham. Kadang-kadang kita lupa kita buat hutang. Melalui macam mana tangguh urusan pusaka adalah hutang. Wallahu taala alam. Betul Ustaz. Dan kalau dilihat pada ayat tadi Allah sebut berkenaan dengan datangkan saksi. Tu dia. Ini keadaannya maksudnya dalam arti kata yang lain supaya kita berbincang, berbual dengan anak beranak supaya menjadi saksi. Ya, betul. Ni ada tok kita meninggal, ni harta ni kena cerita. Betul. Supaya nanti anak tu dapat faham, aku kena terus. Tapi ustaz, Allah bertapi pula macam berbual bicara pula tuan-tuan puan. Ya betul. Isunya ada tiga efek. Okey. 3 jenis perangai. Okey. Yang manusia ni bila waris berhadapan dengan hutang ada 3 perangai. Kalau 3 tu kita sambung. Kita sambung. Sambung. Bawa nanti nanti loh. Nak tahu 3 perangai macam mana waris ni. Kita selepas ni Ustaz akan sambung. Cuma Ustaz nak telan ayam pula. Ustaz nak minum air sekejap. Sahabat-sahabat semua kita pun minum kopi, minum teh sekejap. Lepas ni kita sambung lagi cerita tentang hutang. Macam mana waris perlu selesaikan. Wallahu a'lam. Bismillah walhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian yang masih setia bersama dengan kami. Tenang anda di sana, alhamdulillah ya. Walaupun kita berhenti tadi cerita tentang perangai yang ada Ustaz sebut tadi 3 perangai di kalangan pewaris ataupun orang yang mewarisi harta. Waktu Ustaz, saya pun tak nak panjang cerita sebab kita dah ada blok terakhir Ustaz. Blok terakhir, boleh. Bagaimana perangai itu Ustaz? Baik. 3 perangai yang biasa waris akan kita jumpa bila berlaku kematian. Apa perangai pertama? Perangai pertama, waris tak sedar hutang. Ni okey lagi. Tapi tak okey bagi si mati. Waris tak sedar hutang. Sama ada tak tercatat Ustaz? Ya, tak catat. Macam jumpa saya Ustaz, saya tak tahu. Macam saya cerita tadi, ayah mati lama dah tak tahu hutang. Sebenarnya ada cara cari hutang tu. Antaranya boleh semak isi skris bank negara punya, jumpa hutang dengan bank jumpalah. Cuma buy now pay later memang susah nak jejak, tunggu surat saman je lah. Itu je pilihan yang ada. Macam surat kad kredit, macam kad kredit kalau kita tak rekod tuan-tuan, waris tak tahu tu. Tapi tunggu mati bank sampai. Bank sampai tu itu yang pedih kepala tu sebab kita dah agih semua dah. So tuan-tuan tak sedar hutang. Ada jenis perangai yang kedua. Perangai kedua, waris tak nak bayar hutang. Ini kita kongsi tadi dah. Waris tak nak bayar hutang. Ini macam-macam Ustaz. Macam-macam tuan-tuan dan puan. Saya baru terima kes minggu lepas. Allahu akbar. Si mati, kadang-kadang kesian kita tengok. Mati suami meninggalkan isteri, ada anak semua kecil belaka. Dia meninggalkan mak, cerita dia. Bila tinggalkan mak ni ambil semua salam keruk, salam duit, bukan salam, duit dalam jak. Kan lepas mati duit dalam jak popular kan tuan-tuan. Lah duit dalam Tupperware banyak sikit duit dalam jak. Duit dalam jak mak dia ambil semua. Duit pampasan mak dia ambil. Allah. Minta kat menantu, bagus menantunya bagi. Tapi isunya tuan-tuan puan-puan, hutang si mati ni banyak.
Dia cakap kat mak ni nak minta balik duit sikit boleh tak? Nak bayar hutang. Mak kata itu urusan kamu lah. Mak si mati tak nak bayar. Saya ada kes tuan-tuan, ayah mertua. Ayah si mati pun serupa suami mati. Ni jumpa saya juga, isteri ni ustaz, ada tak jalan ustaz? Suami saya banyak hutang ustaz. Dah tak ada dah cara. Sebab hutang ni bukan hutang dengan Allah je. Hutang dengan manusia ni banyak. So saya tak ada cara sebab saya tengok duit simpanan semua tak ada ustaz. Maka apa pilihan saya? Saya kena cairkan rumah saya duduk ni. Saya tapi tak apa ustaz, saya boleh balik kampung. Nasib baik dia ada kampung. Maka cerita dia tuan-tuan puan-puan, dia nak cairkan rumah si mati ni, rumah yang dia duduk. Bila dia nak cair, dia kena kerjasama dengan ayah mertua. Sebab ayah mertua dia, bahagian si mati meninggalkan ayah 1/6. Sebab si mati ni ada anak lelaki, anak perempuan. So, ayah ni dapat 1/6. Cerita dia, ayah dia tak bagi kerjasama. Ayah kata, aku nak tahu, aku nak dapat 1/6. Pandai dia sebut 1/6. Aku dah rujuk ustaz, bahagian aku 1/6. Hutang aku tak kisah. Ni jenis tak nak bayar. Allah. Saya ada kes tuan-tuan perempuan, isteri tak nak bayar. Lagi teruk tuan-tuan perempuan. Semak dengan isteri masing-masing, suami masing-masing. Pastikan, ingatkan dia orang suruh bayar. Saya ada kes isteri bayar. Pun sama, suami mati, meninggalkan, tak ada mak ayah, meninggalkan anak 4 orang. Cerita dia tuan-tuan perempuan, kawan si mati ni, si mati ni berhutang dengan kawan si mati. Kawan macam mana? Kawan si mati ni dia berhutang dengan kawan ni. Hutang dia 33,000 lah ustaz. Biasa perangai orang kita tuan-tuan puan-puan, bila berlaku kematian kan kita umum lepas solat, siapa-siapa yang ada hutang dengan si mati boleh berjumpa dengan saya ataupun waris. Lepas baca talqin di kubur pun ulang lagi ayat yang sama. Siapa-siapa yang berhutang dengan ayah saya, mak saya, maka bolehlah jumpa saya ataupun warisnya. Dia ni bagus, kawan rapat, tetapi dia ni tak sempat bayar 33,000. Dia kontraktor. So bila dia seminggu kemudian dia jumpa isteri si mati ni buat temu janji. Semua anak besar belakang, semua dah kerja belakang. So cerita dia, dapatlah jumpa. Cumanya bergaduh. Allah. Sebab isteri ni kata apa? 33,000 saya tak nak bayar. Bukan cerita dia ni mati tak ada duit. Ada duit tapi tak nak bayar. Allah. Banyak sangat tu. Dia kata macam tu. Saya kata, puan, saya bukan minta duit puan. Saya minta duit suami puan. Kawan saya tu. Minta diskaun. Saya boleh bayar 3,000 je. Dia boleh minta 3,000 pula dah. Mana boleh tuan-tuan perempuan. Dia jumpa, cari saya, jumpalah saya kata satu cara je sebab dia melibatkan tanah. Aset yang dia ada ni tanah. Kebetulan 33,000 ni isu dia bersihkan tanah si mati. So tak ada grant tapi dia ni cerdik. Tu saya kata faktubuh tu Allah sebut faktubuh. Dia ada buat surat. Yang si mati kawan dia ada tanda tangan surat suruh dia clearkan tanah. Bila dia clearkan tanah, cuma si mati ni memang sempat nak dia bagi tahu nak bayar. Cuma cerita je tak sempat bayar. Isteri tak nak bayar. Bila isteri tak nak bayar, apa cara nak buat? Caveat. Saya ajar dia caveat. Caveat ni tuan-tuan puan-puan apa dia? Pergi ke pejabat tanah. Dia ada 2 tempat pejabat tanah di dalam Negeri Sembilan. Dan alhamdulillah dia berjaya caveat kedua-dua tanah tersebut. Caveat ni maksudnya tanah ni tidak boleh dibuat apa-apa urusan. Dia ni dah kata dah, aku nak jual tanah suami aku bayar nanti 3,000 lah. Mengamuklah kawan ni. Dia kata, apa ni puan? Saya bukan datang nak bergaduh. Saya datang nak tuntut hutang ni, resit saya beli ni. Nasib baik ada bukti. Sebab apa dia berjaya caveat? Sebab ada bukti. Tu sebab Allah kata faktubuh tu. Cuba bayangkan tuan-tuan, tak ada bukti. Boleh tak ada caveat? Tak caveat. Dan 33,000 mungkin benar. Macam contoh tuan-tuan puan-puan, anak ni berhutang dengan ayah. Ayah mati. Allah. Ayah ni ada anak 6 orang. 6 ke 7 lebih kurang lah tuan-tuan puan-puan. Si bongsu ni berhutang dengan ayah 90,000. Semua waris, semua anak-anak ni tahu. Ceritanya ayah mati. Abang dengan Kak Long minta lah. Bayarlah 90,000. Dia ni dakwa. Dia kata ni bang nak bagi tahu ayah mati sebelum mati sebulan 2 bulan. Hari tu bagi tahu kalau kamu tak mampu bayar ataupun aku mati dulu. Cuma sudahlah. Ceritanya abang Long dengan Kak Long tak percaya. Dia tanya saya, patut tak saya bayar? Memang kena bayar sebab bergaduh. Saya nak tutup jurang gaduh tu. Saya kata jangan gaduh. Kalau awak ada bukti yang ayah kata halal, tak ada. Itu sebablah Allah kata faktubuh. Saya nampak bila kita relate ayat ni, patutlah Allah tulis faktubuh. Wala tas'amu an taktubuh saghiran aw kabiran. Sebab ada sebab tu. Sebab bila kita tengok reality case, memang nampak. Itu sebab tuan-tuan puan-puan kena berjaga-jaga. Sebab ada waris yang tak nak bayar hutang. Yang ni cukup bahaya. Yang ketiga tuan-tuan puan-puan, waris tak tahu keutamaan. Ni pun berlambak banyak kes.
tak tahu keutamaan. Maksudnya apa dia Ustaz? Ramai waris yang terus buat sama rata. Dah lah sama rata tak ikut hukum dah. Terus sama rata dapat barang kemas. Saya ada kes 3 anak dia doktor. Allah, okey. Dia buat macam cerita Nujum Pak Belalang lah Ustaz. Dia buat cerita macam Nujum Pak Belalang. Macam mana? Dia longgok barang kemas mak. 3 doktor ni. Anak dia 3 lelaki. Longgok, 1 untuk kau, 1 untuk aku. 2 untuk kau, 2 untuk aku. Lepas 2 apalah? Entahlah, hantam sajalah untuk aku. Dia buat perangai itu tuan-tuan. Memang bergaduh lah sebab bila akhirnya datang hutang kad kredit. Makan tahun lah cerita dia 2-3 tahun hutang kad kredit tak boleh nak selesai. So akhirnya sebab apa? Sebab orang nampak lepas berlaku kematian terus agih. Sebenarnya bukan terus agih. Kita bincang tadi nombor 2 apa dia? Hutang. Keutamaan adalah nombor 2. Nombor 3 apa dia? Harta sepenjarian. Nombor 4 wasiat si mati. Dan terakhir sekali tuan-tuan puan-puan yang kelima adalah faraid. Seperti mana kita lukis tadi. Maka hutang nombor berapa? Nombor 2. Bahkan dalam ayat Quran ulang banyak kali ayat 11, 12, 176. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Tapi orang kita ada tak buat, waris ada tak buat, waris tak buat. Ramai yang tak tahu keutamaan. Sebab mudah cerita tak tengok pagi ni punya slot. Itulah cerita dia tuan-tuan. Kalau tengok insya-Allah faham. Ni tak tengok macam mana nak faham? Ya Allah. So tuan-tuan puan-puan ada orang kita gaduh. Ni kes saya lah semua. Anak si mati meninggalkan 3 anak perempuan. Okey. Dan adik-beradik si mati. So dari segi kes ni tuan-tuan, pusaka tu siapa yang dapat? Anak perempuan 2/3 sebab ramai lebih daripada seorang. Adik-beradik menerima bahagian baki. Ceritanya 6 tahun ayah dah mati, tak selesai hutang lagi. Allah. Dia jumpa saya cerita pasal pusaka. Saya kata hutang ayah dah selesai. Saya tebuk satu je. Ayah ni saya tengok dalam akaun banyak duit rata-rata ni. Bukan ratus ringgit, ratus ribu. Allah. Buat tak badan haji? Saya sebut yang tu. Belum sebut bank-bank pasal bab lain. Kutu tak sentuh lagi tu. Baru sebut yang tu. Badal haji dah buat ke belum? Ni hutang ni dengan Allah sebab dia ada. Ayah sempat tak daftar? Ayah dah sempat Ustaz. Tapi kami cadang. Kami dah 6 tahun dah gaduh dengan pak saudara ni. Kami cadang lepas gaduh baru nak buat. Allah. 6 tahun kawan tu tunggu dalam kubur tak bayar-bayar lagi. Saya kata pergi selesai. 6 tahun punya cerita tu. Ada kes tuan-tuan mati bulan Ramadan hari tu. Suami ni pergi cari mana agensi saya pun tak tahu. Dia kata Ustaz, bab hutang-hutang ni saya tolak. Kemudian saya nak cari orang yang boleh khatam Quran bagi isteri saya dulu. Yang ni amalan mana pula? Saya kata macam tu. Yang ni tulis hutang tu. Selesaikanlah hutang. Saya kata si mati ada hutang tak? Ada Ustaz. Tapi kemudianlah dulu saya nak cari orang khatam Quran dulu. Waktu bulan Ramadan hari tu jumpa. Saya kata apa pula khatam Quran? Khatam Quran tu kita yang hidup. Yang mati tak apa. Nak sedekah Al-Quran tak apa. Tapi keutamaan tu saya kata tu hutang selesaikan dulu. Kalau kita buat wakaf ke, infak ke, sedekah sebelum hutang diselesai tak jadi apa. Sebab Allah yang sebut. Nabi yang sebut kita kongsi tadi hadis tadi kan orang yang mati syahid pun tak masuk syurga. Macam mana amalan tu nak selesai? Wallahu taala a'lam. Hai. Kalau nak disingkap banyak Ustaz noh. Banyak cerita. Di antara kes-kes yang berlaku dan semuanya tak dapat tidak memang dia tak selesai apabila masalah hati Ustaz. Ya. Jadi Ustaz mungkin masa kita yang amat mencemburi ada lebih kurang dalam 5-6 minit lagi Ustaz ni. Kita tengok balik dalam rangkuman yang Ustaz cerita tadi kan. Kalau isu-isu ini berlaku dan mungkin sebelum berlaku, rasa-rasa Ustaz lah kat mana tempat kita rasa perlu bermula untuk pastikan selesai isu ni dengan baik. Ataupun yang tengah berlaku kemelut ni, tak mana kita nak cari titik untuk sebagai penyatu ataupun nak selesaikan masalah hutang. Pertama sekali Ustaz, tuan-tuan puan-puan Allah rahmati sekalian, pertama sekali waris kita mesti ada ilmu. Termasuklah kita yang berhutang sekarang ni. Mesti ilmu tu sebab tema kita punya TV Al-Hijrah apa? Satukan ummah dengan ilmu. Nampak? Ilmu saja yang boleh menyuluh apa-apa isu. Sebab tanpa ilmu kita boleh bergaduh. Saya tengok apa-apa pun isu hibah ke, isu wasiat ke, isu pusaka ke, isu hutang ke, isu dia ilmu. Kalau ilmu ada, okey. Kalau ilmu tak ada, yang ni parah. Saya tanya ni anak-anak yang bergaduh bila last mengaji ataupun belajar tentang ilmu agama. Last kali kami waktu saya hantar anak saya pergi sekolah agama rakyat naik motor, yang itulah waktu kecil itulah. So maka tak pelik anak-anak ni tak faham. Itu sebab tuan-tuan puan-puan, ilmu mengurus harta penting. Betul. Mengurus harta dalam waktu hidup, mengurus harta waktu lepas mati sebab kita berkait rapat
tentang harta belaka. Semua ni harta belaka macam Ustaz Nabi kata. Betul. Semua harta belaka ni saya semua. Ni pen ni siapa punya? Saya punya. Harta saya ni. Kalaulah apa-apa jadi pada saya, Ustaz Nabi jangan lupa ni pen saya Ustaz. Ustaz jangan ambil pula. Oh, paraid dululah Ustaz. Maksudnya begitu Ustaz. Tuan-tuan puan-puan, harta kita tertakluk. Maka dengan itu kesimpulan yang pertama, ilmu. Yang kedua tuan-tuan puan-puan, mesti tahu mana nak mula dulu iaitu ikut keutamaan. Perbincangan selepas kematian, apa nak kena buat? Hari ni mati, selalu saya ulang. Hari ni mati, malam ni bincang. Bukan sebab kita nak rebut harta. Tuan-tuan tolaklah sebut satu fahaman macam tu. Sebab fahaman tu tak betul. Kita bukan nak bincang nak rebut harta. Bukan kita cerita rumah ni siapa nak dapat, siapa aku nak. Bukan cerita macam Abdul Wahab tu. Tapi cerita Abdul Wahab banyak sampai hari ni tuan-tuan puan-puan. Saya kongsi semalam pun banyak kes-kes berkaitan dengan saya. Ni mak jadi Abdul Wahab, ayah jadi Abdul Wahab, anak abang sulung, kak long, ni 4 orang yang selalu risiko jadi Abdul Wahab. Dia conquer semua harta semati, dia tentukan. Yang ini cukup isu tuan-tuan puan-puan. Mesti tahu keutamaan. Dan yang ketiga tuan-tuan, bila tahu keutamaan, mesti delegate lah. Sebab bila berlaku kematian, tuan-tuan nak semak seperti mana saya tulis tadi. Saman trafik, PBT, cukai pintu, cukai tanah, apa lagi tadi, Shopee, semua tu kena buat kerja belaka. Kita kalau ikutkan tuan-tuan puan-puan, berlaku kematian, waris patutnya sibuk. Bukan sibuk cari serai malam ni nak makan apa. Tak tuan-tuan puan-puan. Sibuk macam mana kita nak lepaskan mak, lepaskan ayah, lepaskan suami aku, lepaskan anak aku daripada tu azab kubur tu. Dibagi dia lepas. Bukan duk fikir kita nak buat apa ni Ustaz. Kita nak siram bunga ros tu, nak campur bunga matahari sekali. Itu tak payah fikir tuan-tuan. Fikir hutang dulu. Selesaikan hutang. So macam mana nak buat? Setiap orang kena pergi agensi. Kau pergi semak sikit ni, dalam dompet ayah ada kad kredit lah. Pergi semak tengok dengan bank, ada tak baki? Kalau boleh counting dengan bank, kadang-kadang bank bagi, tunjuk. Kadang-kadang bank kata kena surat kuasa mentak habis. Nasib rekod rezeki lah tuan-tuan puan-puan. Ada kes yang kita boleh jejak pun, macam dalam contoh kutu. Kes orang jumpa kita, orang datang ni nak minta ni hutang macam kawan saya, ayah dia meninggal. Ramai tuntut hutang, tapi tak ada bukti. Saya kata kalau yang tuntut hutang ni macam contoh. Paling terbaru saya, ayah dia mati, kawan ayah dia datang tuntut 150,000. Banyak tu, bukan 15,000. 150,000 Ustaz, saya terduduk. Saya nak percaya siapa ni Ustaz? Kawan ayah ke dia? Saya tanya balik, kawan ayah ni boleh dipercayai tak? Kami tak apa kenal, tapi kenal lah tu kawan ayah. Kawan ayah kata, ayah berhutang cash. Saya minta bukti, apa bukti ayah ni berhutang 100? Mesti dia transfer. Tak ada transfer, cash. Siapa saksi? Saksi tak ada tu sebab ayat Quran tadi kata saksi. So saya kata terpulang pada waris. Kalau waris nak tolong bayar lagi bagus sebab ni mendakwa, tapi cuma tak ada bukti lah. Kalau dibawa ke mahkamah pun tak boleh juga sabit sebab isu ni tak ada. So tuan-tuan puan-puan, itulah 3 solution yang kita nak gambarkan pada hari ini. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz atas peringatan-peringatan tadi. Dan kalau kita nak cerita tentang hutang ni, tak selesai. Tak selesai. Tak selesai sebab kita semua berhutang. Betul. Saya ada satu kisah Ustaz tentang hutang ni. Sila. Saya minta Allah bagi pada dia kesembuhan. Sahabat saya ni dia hutang. Cerita dia. Lepas tu dia janji nak bayar minggu depan. Kita pun tak apalah. Lepas tu tunggu minggu depan sampai tahun depan dan bertahun-tahun depannya sampai tak selesai hutang. Saya minta dia kata apa? Dia kata, "Ustaz ni tak faham ke? Saya tak ada duit nak bayar." Lain kali dia kata saya setan. Allahu Akbar. Allah kita pula jadi setan. Betul. Dan Allah uji dia apa Ustaz? Accident, total loss, dia terus jadi OKU. Wala yazubillah min zalik. Kita bimbang dekat tu lah Ustaz. Dunia pun Allah bagi satu bentuk teguran, apatah lagi di akhirat nanti Ustaz. Ni satu peluang untuk kita sama-sama muhasabah Ustaz. Dan sahabat-sahabat kita yang lain macam-macam komen yang saya tengok. Cuma menggunakan masa yang begitu mencuri Ustaz. Mungkin ada peluang depa nak berhubung Ustaz. Macam mana platform dia orang nak berhubung Ustaz? Sila Ustaz. Yang penting tuan-tuan jangan call. Awal disclaimer tu Ustaz. Janganlah call tuan-tuan. Banyak sekali call tu panjang cerita dia tuan-tuan. WhatsApp sudahlah. Tak apa, ambil masa sikitlah nak balas biasalah. Bukan yang masuk tu seorang. Banyak kadang-kadang masuk. Bukan tuan-tuan di TV saja, kadang di radio pun saya ada kongsi tuan-tuan. So banyaklah. Saya layan, cuma ambil masa. So saya tinggalkan nombor telefon melalui WhatsApp lah tuan-tuan puan-puan. Tapi jangan marah kalau saya lambat. Maklumlah tuan-tuan, saya manusia bukan robot boleh tercengang mata tu tuan-tuan puan-puan. Ambil masa juga. So saya tinggalkan nombor telefon 019 500 8746. Nampak ada yang berlari cari pen tu. Tak payah cari pen, tekan kat handphone je 019 500 8746. Hubungi saya, bukan hubungi ni, WhatsApp saya
boleh kongsikan, insya-Allah saya menjawab dengan baik. InsyaAllah tuan-tuan. Ataupun boleh ikuti saya di laman sosial saya lah. Ada orang tanya kat TikTok, tanya kat Facebook. Tu ada juga. So Facebook saya, TikTok saya, Instagram saya di atas nama Ustaz Bukhari Safian. Masya-Allah. Ada orang tanya ni ustaz mana ni? Ustaz Bukhari Safian. Ya. Ya, boleh search Bukhari bin Safian. InsyaAllah saya akan berkongsi tuan-tuan dan puan. Tadi semua pakat salin poin-poin ustaz ni, pakat salin nombor telefon ustaz. Ya. Tu dia ada orang tolong tanya. Okey, tolong tengok situ sudah. Senang kat situ je ustaz. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih ustaz atas perkongsian untuk pagi ni. Baik. Begitu memberikan pencerahan dan juga mungkin sedikitlah kesedaran pada kita. Paling tidak kita yang masih hidup ni kita tahu apa perkara yang perlu kita utamakan dan perlu tahu peranan kita masing-masing untuk kita mainkan. InsyaAllah ada rezeki kita akan jumpa lagi Ustaz di lain masa, di lain ketika. Semoga Allah panjangkan usia Ustaz dalam menyampaikan ilmu kepada kami semua. Sama-sama kita, sama-sama semua kru belakang tabir semua, penerbit yang paling penting tu. Ya. Penerbit pun juga tu. Alhamdulillah. Baik, yang paling penting tuan-tuan dan puan, kita tak nak berhenti di sini sebab isu ni kena terus belajar dan terus mengkaji lagi berkenaan dengan ilmu pewarisan harta insya-Allah. Baik, kita nak berhenti rehat seketika bersama Ustaz. Kita akan sambung lagi lepas ni dengan pengisian yang pasti menarik dan sudah pasti anda perlu tunggu untuk kita kembali selepas ini.